Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada kali ini untuk membincangkan tajuk yang terakhir di dalam Autodesk Inventor yang berkaitan dengan drawing. Sebelum ni kita dah tengok file part, file assembly dan juga file presentation. Untuk kali ini kita akan tengok file yang terakhir iaitu drawing. Okey, contoh kita ambil file ANSI mm.idw create. Okey, ini adalah interface untuk file drawing. Dia lebih kurang sama juga macam kertas lukisan kita. Sama macam title block. Okey, untuk episod kali ini kita akan tengok macam mana nak setting kita punya title block. Okey, pertama kita pergi kepada sheet 1. Right click, edit sheet. Dekat sini kita boleh ubah dia punya format untuk kertas lukisan yang kita nak. Contohnya kita pilih A3. Untuk orientation kita boleh pilih sama ada portrait ataupun landscape. Kemudian OK. Ini adalah saiz kertas lukisan yang berbentuk yang bersaiz A3. Kemudian seterusnya dekat bahagian bawah ni kita boleh ubah, kita boleh masukkan apa-apa maklumat yang ada dekat sini lah. Okay, first kali kita pergi pada drawing bahagian atas ni. Right click, pilih Eye Properties. Okay, kemudian kita boleh pergi kepada Summary. Outer ni kita boleh ubah. Contohnya saya ubah. Kemudian Apply. Okay, so dia akan ubah dekat bahagian Round. Pergi semula ke Drawing. Right click, Eye Properties. Dan kita boleh isi lagi apa-apa saja maklumat. Contohnya seterusnya kita ambil title. Okay, title, apply, close. Dia akan keluar kat sini. Okay, seterusnya klik pada right click pada drawing, klik pada eye properties. Kemudian kita buat lagi company. Okay, company contohnya Politeknik Seberang Perai. Tak semestinya kita isi apply, isi apply. Kita isi semua sekali baru apply pun boleh juga. Ini saya nak tunjukkan dekat mana dia akan keluar lah. Apply. So dia akan keluar dekat bahagian atas ni. Okay. Kemudian apa lagi? Pergi pula dekat project. So untuk tarikh dia automatic lah. Status. Okay, dekat status kita boleh juga letak dekat bahagian checkered by.
Contohnya saya masukkan Puan Hasliza. Kemudian approved by, saya masukkan Puan Zailinda. Apply, close. So checkered dia akan letak dekat sini lah, Puan Hasliza, dan approved Puan Zailinda dekat sini. Okey, kemudian kita juga boleh masukkan drawing number. Drawing number dekat bahagian project, part number. Contohnya 1. Apply, cancel. Okey, kemudian kadang-kadang dekat bahagian company ni, kat sebelah ni kita boleh juga masukkan logo company. Okey, contohnya kita nak masukkan logo company, tapi pastikan sebelum tu kita dah ada lah logo Politeknik Sebelum Perai. Macam mana nak masukkan? Pergi dekat sheet 1, ada arrow ni, sheet 1, NC large, right click, edit definition. Okay, dia akan pergi ke, dia akan tukar ribbon ni kepada ribbon sketching. So dekat sini kita boleh ubah. Nak masukkan logo company, bahagian company, pergi dekat ribbon insert image. Kemudian kita kena draw rectangle. Klik point yang pertama and drag. Ikutlah besar mana yang kita nak. Dah dapat saiz yang kita nak, lepaskan. Kemudian cari balik logo yang kita dah save. Okay, logo Politeknik Sebelum Perai. Open. Kemudian finish sketch. Save. Yes. Jadi dia akan jadi macam ni. Tapi kita tengok tulisan Politeknik ni bertindih. So kita kena ubah sikit. Pergi semula kat sheet 1, NC large, right click, edit definition. Kat company, tulisan company ni double click. Okay, ni adalah format text. So untuk tulisan ni kita ubah, pergi kepada left justification supaya dia tulisan tak bertindih dengan logo. Okay, kemudian saya gerakkan dia sikit. Dan OK. Finish sketch. Save edit. Yes. Okay. Tulisan title ni juga boleh dibesarkan. Tulisan project ni. Pergi pada sheet 1. NC large. Right click. Edit definition. Pergi dekat title. Double click dekat title. So yang ni kita boleh letak, contoh katalah dekat center. Dan saya highlight. Baru saya ubah dia punya size. Dan OK. Finish sketch. Edit. Yes. OK. Seterusnya kalau kita nak pergi ke sheet yang kedua, ketiga, keempat, kelima. So kita hanya perlu tekan new sheet sahaja.
Okay. So setup dekat sini, dia akan ikut yang pertama tadi. Ni sheet yang kedua. Cara nak pergi sheet yang pertama, double klik dekat sheet pertama. Nak pergi sheet kedua, double klik sheet kedua. Nak tambah sheet, klik pada new sheet. Nak buang, right click, delete. Ok. Right click, delete. Ok. Itu saja untuk episod kali ini.